Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita jawab soalan SPM 2018, kertas 1, soalan 47. Okey, persamaan berikut mewakili dua peringkat dalam pembuatan asid nitrik daripada amonia. Okey, 480 desimeter cube amonia digunakan untuk menghasilkan asid nitrik dalam tempoh 60 minit. Highlight dulu, 480 desimeter cube siapa? Amonia. Guna untuk apa? Hasilkan asid nitrik dalam masa 60 minit. So dia tanya berapakah jisim. Dia nak tahu jisim asid nitrik dalam tempoh 30 minit. Inilah pekerja engineer. Dia nak kena buat benda ni. Okey. Kita tengok macam mana nak buat soalan ni. Nampak macam complicated, tapi sebenarnya tak. Yang pertama, you kena tahu dulu siapa amonia dalam persamaan kimia ni. Okay. Amonia adalah common chemical, bahan kimia yang biasa dalam kimia. Ini amonia. Kalau tak tahu sekalipun you macam kena teka. Tapi saya tak rasa you tak tahu. Sebab ini gas oksigen. Yang ini macam mana nak tahu nama dia? Ini ada satu nitrogen, ini ada satu oksigen. So nama dia nitrogen monoksida. Remember? Dalam penamaan sebatian, penamaan molekul dia ada belajar benda ni. Nitrogen monoksida. Kenapa monoksida? Sebab ada satu je oksigen dia. So itu nitrogen monoksida. H2O is air lah. Okey. Dan sama juga kat sini, nitrogen monoksida, air, gas oksigen. Siapa asid nitrik? Sinilah asid nitrik. Ini asid nitrik. So basically what they are giving you is, dia bagi tahu information tentang amonia. Ni kat sini. Tapi dia nak cari tentang asid nitrik. Asid nitrik ni dalam peringkat kedua ni. Okay. So apa information tentang amonia yang kita tahu? Kita tahu isi padu amonia is 480 desimeter cube. Okay. So, pada saya, you kena really understand benda ni in the sense that you kena nampak that the thing that connects these two tindak balas, these two peringkat adalah nitrogen monoksida ni. Nampak tak? The one that connects these two stage adalah nitrogen monoksida. So, kalau saya were to do kaedah tiang tu, kalau saya akan tulis 3 bahagian. Okay. Nanti maybe you will understand kenapa. Okay. So ni amonia. Amonia adalah benda yang kita ada information. So kita tulis sebelah kiri. Lepas tu saya nak juga masukkan nitrogen monoksida. Dan kat sini baru saya masukkan asid nitrik. Okay. Kenapa? So that you understand benda ni better lah. Bukan ikut buat-buat main salin je. Tak nak macam tu. Okay. So, amonia ni isi padu dia adalah 480 desimeter cube. Okay, daripada situ kita boleh dapatkan bilangan mol bagi amonia menggunakan formula penghitungan bilangan mol yang ketiga, iaitu isi padu bahagi isi padu molar. 480 desimeter cube isi padunya bahagi isi padu molar berapa? Dia dah bagi 24 desimeter cube per mol, iaitu pada keadaan bilik. So, you akan dapat 20 mol. Cuma kena ingat 20 mol ni untuk 60 minit. 20 mol ni untuk 60 minit. Okay, itu kena ingat. Sebab nanti soalan tu bukan nak 60 minit. Soalan tu nak 30 minit. So, actually dari awal ni you boleh terus dapatkan untuk 30 minit. So, kalau 30 minit, berapa mol? Berapa? Mesti tahu kan? Yang ini adalah 10 mol. Sama juga kaedah nisbah. Okey. So, kalau tengok pada peringkat pertama, stage 1, 4 mol amonia hasilkan 4 mol nitrogen monoksida. So, 4 mol amonia hasilkan 4 mol nitrogen monoksida. Okey. Lepas tu dalam stage kedua, 4 mol nitrogen monoksida hasilkan 4 mol asid nitrik.
So walaupun sebenarnya kalau you tak connectkan dengan nitrogen monoksida, you nampak perkaitan asid nitrik dengan amonia ni. So kalau kat sini 10 mol, kenapa pula 10 mol? 10 mol ni sebab yang ini. Dalam masa 30 minit dia hasilkan dia gunakan 10 mol amonia. Jadi kalau kita tak tulis apa-apa kat sini, tengah-tengah ni pun is okay. Kita terus pergi ke sini, iaitu 10 mol juga. Nisbah dia sama. So kalau you dah ada nisbah mol bagi asid nitrik, okay, so boleh tak you cari jisim asid nitrik? Boleh lah kan? Jisim asid nitrik adalah bilangan mol dia darab dengan jisim molar dia. Okay, remember hanya ambil kira asid nitrik ni sahaja. Nombor kat depan ni jangan kira. Nombor kat depan ni, any nombor yang dekat depan ni perkali di hadapan ini hanya digunakan dalam nisbah mol sahaja. Step lain dia tak pakai. Okay, so asid nitrik H1, nitrogen 14, oksigen 3 kali 16. So ini jisim molar dia. So you tekanlah kalkulator. You akan dapat ni nilai bagi jisim molar ini is 63. So 63 darab 10 you dapat 630 gram. So itulah jawapan dia. Saya haraplah saya tak peningkan you. Walaupun soalan ni macam 2 peringkat kan. Nampak macam complicated tapi it is not actually. Alright, itu sahaja. Sekian, terima kasih. Bye.